5 perkara menarik yang anda boleh buat di rumah terbuka Raya Kita Style Angsa Emas nanti. Yang nombor 4 ni pasti ramai yang buat nanti. Yang pertama, tukar emas lama kepada yang baru. Kalau ada emas yang rosak ke, yang patah ke, yang dah tak muat, yang dah bosan, yang design lama, boleh tukar kepada emas yang baru di Angsa Emas. Tahu tak, nilai trade-in di Angsa Emas tinggi tau. Dan kita bukan hanya ambil emas 916 atau 999 sahaja. Kita ambil juga emas pound 750 asalkan ianya emas. Anda bakal pengantin? Dekat sinilah tempat yang sesuai untuk cari cincin merisik, cincin tunang ataupun cincin batal ais semayang ataupun emas untuk dijadikan sebagai hantaran. Nombor 3, tak tahu nak simpan kat mana duit raya anak-anak, cepat-cepat tukar kepada emas. Sebelum duit tu, tak tahu guna buat apa. Nombor 4, inilah masanya untuk kita reward diri sendiri. Hargai diri sendiri, hadiahkan emas untuk diri sendiri. Jangan tunggu orang lain bagi. Tapi kita sendiri yang perlu hargai diri kita bila kita hadiahkan diri kita perhiasan emas. Atau yang kelima, boleh juga beli hadiah untuk orang yang tersayang. Nak surprise kan? Boleh datang kedai emas. Yang macam tu lagi best sebab mereka boleh pilih sendiri apa yang mereka suka. Anda yang mana satu? Jangan lupa datang ke open house Angsa Emas Raya Kita Style. Bawa ramai-ramai kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik, isteri, anak-anak meriahkan open house Raya Angsa Emas Jewellery. Tak nak datang beli pun tak apa. Datang cuci mata dan kita jamu selera.